Macam mana ni? Hai, macam kayak terus. Betul-betul hilang ni. Awal pagi dah macam ribut. Kau cari apa tu? Pendrive aku hilang. Dalam tu ada assignment aku nak kena submit. Kalau hilang, mati aku. Barang yang hilang ni macam rezeki lah. Kalau bukan kita yang punya, dia mesti akan lari. Syafiqah, aku nak assignment aku. Bukannya nak ceramah motivasi pagi tau. Kalau tak jumpa, memang kena repeat subjek lah maksudnya. Tenanglah, kau panik macam ni takkan buat pendrive tu muncul pun. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Aku dah siapkan semua. Tinggal nak hantar je. Nah, cuba buka beg aku ni. Bila masuk sini? Aku pun tak tahu bila. Aku tahu sekarang rumah suka bertukar. Biasalah. Umur dah 22. Tapi energi dah macam 60 tahun. Kita bukan main cek bawah sofa lah, bawah meja. Last-last depan hidung je. Sekarang dah faham kan maksud aku tadi. Kalau dah rezeki, memang takkan lari punya. Faham Tuan? Maaflah, panik sangat tadi. Panik punya pasal, mata pun jadi rabun. Macam mana nak perasan benda kecil tu? Terima kasih weh. Kalau tak jumpa ni, memang menangis sampai terdarah lah aku. Lain kali tenang dulu. Itu kunci dia.